Pernahkah anda rasa semakin kuat anda berusaha untuk mendapatkan sesuatu, semakin jauh ia lari daripada genggaman anda? Anda telah bekerja keras, anda telah merancang, anda telah memaksa diri anda melepas sihat. Tetapi impian anda seolah-olah sengaja mengelak daripada anda. Anda diberitahu bahawa usaha gigih adalah kunci kejayaan. Tetapi mengapa ia terasa seperti anda sedang menolak dinding yang tidak akan pernah runtuh? Ini adalah satu dilema yang dialami oleh ramai orang. Kita hidup dalam budaya yang memuji kerja keras dan kawalan. Namun, bagaimana jika saya beritahu anda bahawa kunci untuk manifestasi sejati, untuk benar-benar menarik apa yang anda inginkan ke dalam hidup anda, bukanlah melalui lebih banyak usaha, tetapi melalui sesuatu yang sangat berlawanan. Sesuatu yang dinamakan penyerahan diri. Inilah yang saya panggil paradoks usaha. Apabila anda terdesak mencuba untuk mewujudkan sesuatu, anda sebenarnya sedang menghantar satu isyarat yang sangat jelas kepada alam semesta. Isyarat itu adalah frekuensi kekurangan. Setiap kali anda berkata, saya mesti dapatkan ini, anda secara tidak sedar mengesahkan bahawa anda tidak memilikinya sekarang. Getaran terdesak ini, getaran kekurangan ini secara paradoksnya menolak apa yang anda inginkan. Fikirkan tentang ini. Detik-detik kejayaan terbesar dalam hidup seringkali berlaku apabila anda akhirnya melepaskan. Apabila anda berhenti berlawan, berhenti memaksa dan berkata, baiklah, saya serahkan. Tiba-tiba satu panggilan telefon datang. Satu peluang muncul entah dari mana. Jalan penyelesaian yang anda tidak pernah fikirkan tiba-tiba menjadi jelas. Mengapa? Kerana pada saat anda melepaskan, anda berhenti menghantar isyarat kekurangan. Anda beralih daripada frekuensi rintangan kepada frekuensi penerimaan. Realiti ini adalah cermin gergasi. Ia tidak memantulkan apa yang anda minta dengan jeritan, tetapi ia memantulkan keadaan diri anda yang sebenar. Ramai orang salah faham tentang konsep penyerahan diri ini. Mereka menganggapnya sebagai sikap pasif, sebagai tanda kekalahan atau sikap tidak peduli. Ini adalah satu salah faham yang besar. Penyerahan diri dalam konteks manifestasi bukanlah tentang berhenti bertindak atau menyerah kalah. Ia adalah satu keadaan aktif yang sangat berkuasa. Satu keadaan yang sains kuantum panggil sebagai koheren. Koheren bermaksud menyelaraskan tenaga anda sepenuhnya. Ia bermakna anda bukan lagi bergetar pada frekuensi saya mahukan ini, tetapi sebaliknya anda bergetar pada frekuensi saya sudah memilikinya. Anda embodying, anda menghayati perasaan impian itu telah pun menjadi kenyataan. Anda berjalan, bercakap dan berfikir seolah-olah ia sudah menjadi sebahagian daripada realiti anda. Ini bukan angan-angan kosong. Ini adalah proses penentukuran semula, frekuensi anda secara sedar untuk sepadan dengan realiti yang anda ingin cipta. Apabila anda berada dalam keadaan penyerahan diri yang koheren ini, anda tidak lagi menunggu secara pasif. Anda percaya sepenuhnya bahawa apa yang anda inginkan sedang dalam perjalanan, atau lebih tepat lagi, ia sudah pun wujud dalam medan kuantum sebagai satu kemungkinan. Tugas anda bukanlah untuk mengejarnya, tetapi untuk menjadi padanan getaran untuknya, supaya ia boleh datang kepada anda. Anda menjadi magnet, bukan pemburu. Perbezaannya sangat besar. Pemburu menghabiskan tenaga mengejar, manakala magnet menarik dengan hanya menjadi dirinya sendiri. Jadi, penyerahan diri bukanlah kelemahan. Ia adalah kuasa yang tersembunyi, satu pengiktirafan bahawa ada kebijaksanaan yang lebih besar sedang bekerja, dan tugas anda adalah untuk menyelaraskan diri dengannya, bukan melawannya. Di sinilah kita perlu melihat lebih dalam ke dalam diri kita sendiri, ke dalam minda separa sedar yang mengawal 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi kita setiap hari. Anda mungkin secara sedar berkata,
Saya mahu kejayaan, saya mahu kelimpahan, tetapi minda saya para sedar anda mungkin menjalankan program yang berbeza. Program yang dipasang sejak zaman kanak-kanak berdasarkan pengalaman lalu, trauma atau kepercayaan yang terhad. Program-program ini mungkin berbunyi seperti saya tidak cukup baik, kejayaan itu sukar, atau orang kaya selalunya tamak. Setiap kali anda cuba memaksa satu matlamat, anda sebenarnya sedang berlawan dengan program-program ini. Ini mewujudkan konflik dalaman yang besar, satu keadaan yang dipanggil ketidakkoherenan. Medan tenaga anda menjadi huru-hara. Sebahagian daripada anda menolak kehadapan manakala 95% yang lain menarik brek tangan. Inilah sebabnya mengapa usaha paksa seringkali gagal. Ia seperti cuba memandu kereta dengan satu kaki di atas pedal minyak dan satu lagi di atas pedal brek. Anda akan membakar banyak tenaga, menghasilkan banyak bunyi dan asap, tetapi anda tidak akan ke mana-mana. Perjuangan yang anda rasakan di luar sebenarnya adalah cerminan perjuangan yang berlaku di dalam. Rintangan luaran yang anda hadapi adalah manifestasi rintangan dalaman yang wujud dalam minda separa sedar anda. Mengubah realiti luaran anda tanpa terlebih dahulu mengubah program dalaman ini adalah satu usaha yang sia-sia. Tugas sebenar bukanlah untuk menolak lebih kuat terhadap dunia luar, tetapi untuk memprogram semula dunia dalaman anda. Bagaimana kita boleh mula mengalihkan keadaan dalaman ini daripada rintangan kepada aliran? Jawapannya terletak pada pemahaman sains di sebalik keadaan kita. Apabila anda berada dalam mod berusaha keras dan terdesak, sistem saraf simpatetik anda diaktifkan. Inilah mod lawan atau lari. Hormon stres seperti kortisol membanjiri sistem anda. Jantung anda berdegup kencang, pernafasan anda menjadi cetek, dan persepsi anda menjadi sempit seperti terowong. Anda hanya fokus pada masalah, pada kekurangan, pada apa yang salah. Dalam keadaan ini, otak anda secara literal tidak dapat melihat penyelesaian kreatif atau peluang yang mungkin berada tepat di hadapan anda. Anda buta kepada keajaiban. Sebaliknya, apabila anda mengamalkan penyerahan diri dan memasuki keadaan koheren, anda mengaktifkan sistem saraf parasimpatetik. Ini adalah mod rehat dan pulih. Pernafasan anda menjadi dalam, kadar degupan jantung anda perlahan dan badan anda mula pulih. Yang paling penting, persepsi anda menjadi luas. Anda menjadi lebih sedar, lebih intuitif dan lebih terbuka kepada kemungkinan baru. Anda beralih dari mod survival kepada mod penciptaan. Dari perspektif fizik kuantum, ini lebih mendalam. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahawa pemerhati secara literal mempengaruhi realiti. Tenaga mengikut perhatian. Apabila pemerhati, iaitu anda, berada dalam keadaan huru-hara, tertekan dan tidak koheren, anda meruntuhkan kemungkinan kuantum yang tidak terhingga menjadi realiti yang sepadan dengan keadaan huru-hara itu. Anda mencipta lebih banyak sebab untuk tertekan. Tetapi apabila anda sebagai pemerhati berada dalam keadaan tenang, koheren dan selaras dengan perasaan impian anda sudah tercapai, anda menghantar isyarat yang jelas dan teratur ke dalam medan kuantum. Anda meruntuhkan kemungkinan kuantum yang sepadan dengan keadaan koheren anda. Anda tidak lagi mencipta dari masa lalu anda yang penuh dengan batasan, tetapi anda mencipta dari masa depan yang anda inginkan. Ini bukan lagi soal berharap, ia adalah soal menjadi. Perlu ditegaskan sekali lagi, melepaskan bukanlah bermakna tidak melakukan apa-apa. Ini adalah perbezaan penting antara usaha paksa dan tindakan berinspirasi. Usaha paksa lahir daripada ketakutan dan kekurangan. Ia terasa berat, ia meletihkan. Ia adalah tindakan yang anda ambil kerana anda fikir anda perlu melakukannya untuk membuat sesuatu berlaku. Ia datang dari minda yang berkata, jika saya tidak buat ini, saya tidak akan dapat apa yang saya mahu.
Tenaga di sebaliknya adalah tenaga rintangan. Tindakan berinspirasi pula lahir dari keadaan selaras dan koheren. Ia terasa ringan, mudah dan mengujakan. Ia adalah tindakan yang datang kepada anda sebagai satu ilham, satu dorongan intuitif. Ia bukan sesuatu yang anda paksa, tetapi sesuatu yang mengalir melalui anda. Ia datang dari keadaan diri yang sudah merasakan kejayaan itu. Anda mengambil tindakan bukan untuk mendapatkan hasil, tetapi sebagai ekspresi semula jadi dari siapa diri anda yang baru. Kuncinya ialah selaraskan keadaan dalaman anda terlebih dahulu. Masuk ke dalam perasaan impian tercapai. Dari tempat itu tanya, apakah tindakan yang akan saya ambil sekarang? Jawapan yang datang akan menjadi tindakan berinspirasi. Apabila anda secara konsisten beralih daripada usaha paksa kepada keadaan koheren ini, sesuatu yang ajaib mula berlaku. Medan tenaga peribadi anda yang kini bergetar pada frekuensi yang jelas dan stabil mula berinteraksi dengan medan kuantum di sekeliling anda melalui satu prinsip yang dipanggil resonance. Sama seperti satu garputala yang bergetar boleh menyebabkan garputala lain yang berdekatan untuk bergetar pada frekuensi yang sama tanpa menyentuhnya. Medan tenaga koheren anda mula mempengaruhi atau menyelaraskan tenaga di sekeliling anda. Fenomena ini dipanggil entrainment. Realiti mula menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan frekuensi baru anda. Inilah asal-usul sinkronisiti. Anda secara kebetulan bertemu orang yang tepat. Anda tiba-tiba terjumpa maklumat yang anda perlukan. Peluang yang sempurna seolah-olah jatuh ke riba anda. Ini bukan kebetulan. Ini adalah fizik. Alam semesta sedang menyusun semula coraknya untuk bergema dengan lagu baru yang anda nyanyikan melalui getaran anda. Anda tidak lagi menolak arus kehidupan, sebaliknya anda menjadi arus itu sendiri. Orang, tempat dan peristiwa yang tidak lagi sepadan dengan frekuensi baru, anda akan mula hilang dari hidup anda secara semula. Jadi, manakala mereka yang sepadan akan ditarik ke arah anda dengan mudah. Ini adalah bukti bahawa anda telah berjaya mengalihkan keadaan dalaman anda. Perubahan di luar hanyalah kesan sampingan. Sekarang, mari kita bercakap tentang satu prinsip penting yang perlu anda fahami dalam perjalanan ini. Proses manifestasi ini sengaja direka untuk tidak menjadi linear atau telus sepenuhnya. Alam semesta jarang sekali memberikan anda keseluruhan peta dari titik A ke titik B. Sebaliknya, ia memberikan anda serpihan, clue, satu langkah pada satu masa. Ia seperti memandu dalam kabus tebal pada waktu malam. Anda hanya boleh melihat beberapa meter di hadapan anda, tetapi selagi anda terus bergerak, jalan itu akan terus muncul di hadapan anda. Keinginan kita untuk mengawal, untuk mengetahui keseluruhan rancangan adalah sumber utama rintangan dan kekecewaan. Kita cuba memaksa kepingan teka-teki itu agar sesuai, padahal kita belum lagi menerima semua kepingannya. Ini mewujudkan kekecewaan dan membuat kita berfikir proses ini tidak berfungsi. Kemahiran sebenar dalam manifestasi bukanlah tentang mempunyai semua jawapan. Kemahiran sebenar adalah tentang mempunyai kepercayaan untuk mengambil langkah seterusnya walaupun dengan maklumat yang tidak lengkap. Percayalah pada proses itu. Apabila satu dorongan intuitif datang, ikuti ia walaupun ia tidak masuk akal pada masa itu. Apabila satu sinkronisiti muncul, perhatikan ia dan hargainya. Setiap serpihan ini adalah mesej dari alam semesta yang memberitahu anda. Anda berada di landasan yang betul, teruskan. Tugas anda bukan untuk memahami keseluruhan perjalanan, tetapi untuk kekal dalam keadaan koheren dan mengambil langkah seterusnya yang diilhamkan. Benarkan jalan itu terbentang di hadapan anda, kepingan demi kepingan. Kepercayaan adalah jambatan antara keadaan anda sekarang
dan realiti yang anda cipta. Tanpa kepercayaan, jambatan itu runtuh. Untuk benar-benar mengintegrasikan prinsip ini ke dalam hidup anda perlu beralih daripada sekadar memahaminya secara intelek kepada merasainya dalam setiap sel badan anda. Ia adalah peralihan daripada mencuba kepada menjadi, daripada memaksa kepada mengalir. Untuk membantu anda melakukan peralihan ini, ada satu alat yang sangat berkuasa yang boleh anda gunakan sekarang juga. Ia adalah satu pengisytiharan, satu arahan kepada minda separa sedar anda dan kepada alam semesta. Deklarasi itu ialah, saya izinkan ia menjadi mudah. Ulangi ayat ini kepada diri anda. Saya izinkan ia menjadi mudah. Rasakan apa yang berlaku dalam badan anda apabila anda mengatakannya. Anda mungkin akan merasa bahu anda lebih santai. Anda mungkin menarik nafas lega. Mengapa? Kerana selama ini program separa sedar anda mungkin memberitahu anda bahawa hidup ini sukar, kejayaan memerlukan pengorbanan dan anda perlu berjuang untuk mendapatkan apa yang anda mahu. Pengisytiharan ini secara langsung mencabar program tersebut. Ia membuka pintu kepada kemungkinan bahawa mungkin ada cara yang lebih mudah, cara yang lebih selaras. Setiap kali anda mendapati diri anda kembali kepada corak lama, berjuang, memaksa atau risau, berhenti seketika. Tarik nafas dalam-dalam dan dengan niat yang jelas katakan, saya izinkan ia menjadi mudah. Ini bukan tentang menafikan cabaran, tetapi tentang mengubah frekuensi anda dalam menghadapi cabaran itu. Anda beralih dari rintangan kepada penerimaan, dari ketegangan kepada aliran. Saya mahu anda benar-benar memahat prinsip ini ke dalam diri anda. Sekarang pergi ke ruangan komen di bawah dan tulis deklarasi ini. Saya izinkan ia menjadi mudah. Dengan menuliskannya, anda bukan sahaja memberitahu saya, anda sedang mengisytiharkannya kepada diri anda dan kepada alam semesta. Jadikan ini sebagai komitmen anda. Apabila anda mula mengamalkan keadaan membenarkan ini, akan ada masanya keraguan akan muncul. Suara-suara lama di kepala anda akan kembali dan berkata, ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Atau, siapa awak untuk fikir awak boleh dapatkan ini dengan mudah? Ini adalah perkara biasa. Ia adalah program lama anda yang cuba mempertahankan kuasanya. Apa yang perlu anda lakukan apabila keraguan ini muncul? Jangan melawannya. Melawan keraguan hanya akan memberikannya lebih banyak tenaga. Ingat, apa yang anda tentang, anda kuatkan. Sebaliknya, perhatikan sahaja keraguan itu. Anggap ia seperti awan yang lalu di langit fikiran anda. Ucapkan terima kasih kepada minda anda kerana cuba melindungi anda. Dan kemudian dengan lembut, bawa kembali fokus anda kepada perasaan impian anda yang sudah tercapai. Kembali kepada pengisytiharan anda, saya izinkan ia menjadi mudah. Ini adalah satu latihan, sama seperti melatih otot di gym. Setiap kali anda memilih untuk beralih dari keraguan kepada kepercayaan, anda sedang menguatkan laluan saraf yang baru di dalam otak anda. Anda sedang membina otot kepercayaan anda. Semakin kerap anda melakukannya, semakin mudah ia akan menjadi. Lama-kelamaan, keadaan koheren dan kepercayaan akan menjadi keadaan lalai anda, manakala keraguan dan perjuangan akan menjadi pelawat yang jarang datang. Ingatlah, anda tidak cuba untuk menghilangkan keraguan selama-lamanya. Anda hanya belajar untuk tidak membiarkannya mengawal keadaan getaran anda. Kunci untuk mengekalkan keadaan ini adalah melalui amalan harian. Mulakan hari anda bukan dengan senarai tugasan, tetapi dengan mengambil masa beberapa minit untuk masuk ke dalam keadaan koheren. Rasakan perasaan syukur. Rasakan perasaan impian anda sudah menjadi kenyataan. Hayati tenaga itu. Dari tempat itu, barulah mulakan hari anda. Anda akan dapati bahawa hari anda akan berjalan dengan lebih lancar dan anda akan menarik penyelesaian dan bukannya masalah.
Mesej utama yang ingin saya sampaikan kepada anda hari ini adalah ini. Manifestasi adalah fungsi resonans, bukan paksaan. Realiti anda adalah gema kepada keadaan dalaman anda. Selama anda berjuang, menolak dan memaksa, alam semesta akan memberikan anda lebih banyak perkara untuk diperjuangkan. Tetapi pada saat anda melepaskan, menyerah diri kepada aliran dan menyelaraskan diri anda dengan perasaan apa yang anda inginkan, seluruh dunia akan mula bersekongkol untuk membawanya kepada anda. Peralihan ini adalah dari mencuba kepada menjadi, dari memaksa kepada mengalir. Ia adalah pemahaman yang mendalam bahawa kuasa penciptaan terhebat anda tidak terletak pada tangan anda yang menggenggam erat, tetapi pada hati anda yang terbuka luas. Anda adalah pencipta yang sangat berkuasa, tetapi kuasa anda tidak diaktifkan melalui kekuatan kasar, tetapi melalui kehalusan getaran, melalui keanggunan penyerahan diri, dan melalui keberanian untuk mempercayai sesuatu yang tidak dapat dilihat. Hentikan perjuangan, hentikan paksaan, beri diri anda kebenaran untuk menerima, bernafas dan izinkan ia menjadi mudah. Potensi anda tidak terhingga. Sudah tiba masanya untuk anda mengingati kebenaran ini dan mula mencipta dari tempat kuasa sejati anda, tempat yang tenang, selaras dan penuh kepercayaan. Mulai hari ini, jadikan deklarasi ini sebagai mantera baru anda. Ucapkannya, rasakannya dan hiduplah dengannya. Saya izinkan ia menjadi mudah.